Kenapa kamera Infinix GT30 series ni memang kecil-kecil saja? Sebab apa? Sebab bila masa main game, kalau katakan kamera dia besar, memang mengganggu jari. Maksudnya, kamera kecil ni ada kelebihan dia. Sebab apa? Ada button trigger. Sebab masa main game, senang nak buat shortcut, memang memudahkan untuk seorang gamer. Sebab apa? Ada lampu mecha dekat belakang ni. Sebab boleh, dik. Untuk seorang gamers, ada 6 benda ni yang aku nak cerita pasal GT30 5G. Shoulder trigger ataupun nama khas dia lah, GT trigger. Shoulder trigger ni dia datang dengan latency 7ms sahaja dan ada juga 520Hz touch sampling. Maksudnya, dia punya trigger ni sangat sensitif dan kurang nak delay. Kalau main game, benda ni memang sangat penting sebenarnya. Chipset, dia menggunakan MediaTek Dimensity 7400 5G dan AnTuTu benchmark dia pula ada sampai 700,000 lebih. Maksudnya lah, katakanlah kau ni adalah seorang gamers, untuk harga ni bagi aku dah sangat berbaloi sebenarnya. Display ataupun kepuasan mata lah, dia menggunakan screen AMOLED 1.5K, refresh rate sampai 144Hz. Tinggi untuk harga dia. Dan 2160Hz touch sampling rate. Kalau kau tanya aku lah, pendapat peribadi aku, screen ni memang agak cantik. Warna dia pun memang agak pop up aku nampak. High frame rate certification. Infinix GT30 5G ni dapat kelulusan untuk 10 game untuk main dengan FPS yang tinggi. Kalau aku nak sebut, memang banyak. Tapi memang game-game yang biasa korang dengar lah, Mobile Legend, PUBG, Honor of King dan sebagainya. Aku list lah. Dekat skrin ni korang boleh nampak, memang agak tinggi FPS dia. Thermal ataupun sistem penyejukan dekat phone ni, dia menggunakan 3D Vapor Cloud Chamber Cooling. Kalau tanya aku lah, pendapat jujur aku lah, mana-mana phone pun kalau kau main game, tak pandang langsung tu membohong. Tapi untuk Infinix GT30 series ni, dia dapat perbaiki dan dapat kawal keadaan panas tu. Xboost AI, benda ni masa kau tengah main game, kau slide je dekat tepi ni, macam-macam ada. Salah satunya lah, Magic Voice Changer, kau boleh boost audio, boost grafik. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah dekat Zone Touch Master. Dan benda ni support untuk 3 game saja, iaitu Mobile Legend, Free Fire dan juga PUBG Mobile. Dengar pasal game pun dah gempak kan? Tapi nanti dulu, ada lagi kelebihan untuk kegunaan harian pula. Untuk bateri, dia menggunakan 5500 mAh bateri. Agak besar sebenarnya. Untuk charging, sampai 45 watt. Untuk AI pula, memang ada macam-macam. Bukan setakat AI Eraser. Banyak lagi benda nak diceritakan dekat sini. Dan seterusnya pula, shoulder trigger ni bukan untuk gaming saja, tapi korang boleh jadikan shortcut untuk kamera. Picit je sini, dah dapat snap gambar korang. Kalau nak cakap pasal design gaming, aku rasa Infinix GT30 series ni dah benar habis. Kau tengoklah, dia punya lampu, memang dekat sini. Lepas tu pula, untuk kamera dia, menggunakan 64 megapixel Sony sensor. Ultra wide ada, macro ada. Untuk selfie, ada sampai 13 megapixel. Night mode memang ada. One tap untuk vlog pun ada. Dual video. Senang cerita lah, untuk kegunaan asas kamera bagi aku, taklah teruk sangat. Harga dia, RM1099 dan korang akan dapat sekali GT Gaming Kit. Dan aku yakin akan ada 3 soalan yang kau akan tanya aku kejap lagi.